Hai semua, Assalamualaikum. Tutorial kali ini adalah cara semak geran kenderaan ataupun CJ pemilikan kenderaan terus melalui aplikasi MyJPJ. So, kepada yang nak tahu cara-cara dia, jom kita ke bahagian tutorial. Mula-mula sekali, buka aplikasi MyJPJ di telefon anda. Kemudian anda klik pada bahagian My Digital ID untuk anda log masuk. Selepas itu, anda akan dibawa ke paparan log masuk My Digital ID. Jadi dekat sini anda klik pada butang Ya. Kemudian akan keluar persetujuan untuk menghantar digital ID anda. Jadi anda klik Ya lagi sekali. Lepas tu sila masukkan kata laluan anda untuk pengesahan identiti. Bila dah selesai, anda klik OK dan anda akan dibawa masuk ke aplikasi MyJPJ. So, sekarang untuk semak geran atau CJ pemilikan kenderaan, anda klik pada bahagian profile. Dekat sini, mula-mula akan dipaparkan lesen memandu anda. Jadi, anda klik dekat bahagian kenderaan. Selepas itu, akan dipaparkan nombor plate ataupun nombor pendaftaran kenderaan anda. Sila pilih dan klik pada nombor plate kenderaan yang anda nak semak geran tersebut. Nanti dia akan keluar paparan road tag kenderaan anda. Okey, untuk lihat geran ataupun CJ pemilikan kenderaan, anda klik pada bahagian CJ pemilikan kenderaan. Dekat sini akan dipaparkan geran kenderaan anda secara digital. Kalau anda nak simpan ataupun share geran tersebut, anda hanya perlu screenshot sahaja. Untuk pastikan butiran lebih jelas, anda klik dahulu pada paparan penuh, kemudian barulah anda screenshot geran tersebut. Okey, so setakat itu sahaja perkongsian saya kali ini. Kalau anda rasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan ikon like, subscribe dan share video ini dengan kawan-kawan. Okey, so setakat itu sahaja perkongsian saya kali ini. Apa-apa pun, jom kita buat dulu. Assalamualaikum, jumpa lagi dalam next video. Bye-bye.